Persaingan Piala FA 2025 kini menghampiri kemuncaknya apabila berbaki satu lagi aksi sebelum ke final, iaitu separuh akhir kedua Piala FA akan berlangsung Ahad ini. Menariknya, dua slot ke final Piala FA tampak masih terbuka kepada kesemua empat pasukan yang bertanding, didahului dengan penyandang juara, Johor Darul Tazim JDT, naib juara edisi lalu, Selangor FC serta dua wakil Borneo, Kuching City FC serta Sabah FC. Ini selepas keempat-empat pasukan gagal membawa bekalan selesa menuju ke separuh akhir kedua sekaligus menyaksikan mereka akan bermain untuk segalanya dalam misi menempah tiket ke final Piala FA musim ini. Potensi untuk ulangan final edisi lalu juga menjadi antara prospek yang mungkin dapat disaksikan selepas Harimau Selatan FC dan SFC masing-masing berpeluang untuk ke final. Aksi separuh akhir pertama menyaksikan KCFC berjaya memberi tentangan sengit kepada JDT yang di mana mereka sekadar tewas tipis 1-2 di Stadium Negeri. Bersun da Silva meletakkan JDT selesa berkelebihan dengan 2 gol sebelum jaringan Petrus Shitembi mengurangkan defisit kepada 1 gol. Justru, satu lagi aksi sengit bakal diterima oleh JDT di laman sendiri dan Aidil Syarin Sahak pasti mengharapkan anak buahnya dapat memberi tentangan dalam menyalakan impian Mara ke final. Sementara itu, The Red Giants perlu memanfaatkan sepenuhnya peluang beraksi di laman sendiri untuk mengatasi cabaran Sabah FC dan Mara ke final Piala FA buat kali kedua berturut-turut. Segar dengan kejayaan mengikat Bangkok United 1-1 untuk mata pertama di Liga Juara-Juara Asia 2 ACL 2, anak buah Christopher Gamel pasti turun dengan semangat yang tinggi apatah lagi beraksi di hadapan penyokong sendiri. Mereka perlu mengelak kesilapan sama seperti di Stadium Likas sebelum ini yang menyaksikan impian mereka untuk pulang sebagai pemenang berkecai susulan gol penyamaan minit akhir Sabah FC. Terikat agregat 2-2. Kedua-dua pasukan tidak boleh berehat kerana hanya kemenangan akan membawa mereka ke pentas final Piala FA. Siapa kira-kira yang bakal menjadi juara musim ini? Komentar di bawah video. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.